Assalamualaikum, selamat datang lagi ke dapur dan channel Acik. Hari ini Acik nak kongsi satu lagi resepi, iaitu ikan gelama masak lemak dengan belimbing buruk. Cara Acik. Okey, jom kita lihat bahan-bahannya. Kita perlukan cili padi, bawang putih, bawang merah dan sedikit kunyit. Kesemua bahan ni nanti Acik akan tumbuk. Kita perlukan juga 2 batang serai yang sudah dititik, asam keping, dan inilah dia belimbing buluh yang Acik sudah belah 2. Santan kelapa, serbuk kunyit dan sedikit garam. Dan inilah dia ikan gelama yang Acik sudah cuci bersih. Tidak ketinggalan minyak untuk menumis, garam dan serbuk perasa secukup rasa. Mula-mula Acik nak tumbuk cili padi, bawang merah, bawang putih dan juga kunyit. Tumbuk sampai halus ya kawan. Sekarang Acik nak lumur ikan gelama dengan kunyit dan garam. Bila minyak sudah panas, sekarang Acik nak goreng ikan gelama tadi. Goreng sampai garing ya kawan. Setelah minyak dalam kuali panas, sekarang Acik nak tumis bahan-bahan yang Acik tumbuk tadi. Dan Acik nak masukkan juga serai yang sudah dititik. Kita tumis sekali sehingga naik bau wangi. Bila dah naik bau wangi, sekarang Acik nak masukkan air.
santan kelapa secukupnya, dan kita kacau rata ya. Kemudian bolehlah dimasukkan ikan gelama yang sudah digoreng tadi. Dan juga Acik nak masukkan asam keping dan buah belimbing. Setelah mendidih dan belimbing pun sudah menjadi lembut, akhir sekali bolehlah masukkan garam dan serbuk perasa secukup rasa. Alhamdulillah, siap dah menu Acik hari ni, iaitu ikan gelama masak lemak cili padi dengan belimbing buluh cara Acik. Okey kawan, jangan lupa cuba ya resipi Acik ni. InsyaAllah sedap.